Assalamualaikum, BKH 9883. Okey, tuan. Semalam saya dah bagi info dekat tuan. Van saya dah buat full setting, saya dah upgrade carburetor Wira, tapi bila bawa tak ada power. Lepas tu bergegar di bawah dan ada bunyi bising kat gearbox. So gearbox saya dah turun, flywheel saya dah turun. Ini keadaan flywheel. Flywheel boleh pakai. Kelas ni kalau separuh ke dalam dia punya condition kelas sekarang lebih kurang 40%. Tapi biasanya yang untuk 3 spring ni dia gegar. Biasanya lah dia akan gegar. Itu yang pertama. Long shaft saya tengok long shaft Recon ini bukan original. Ini pun boleh jadi gegar juga. Tapi macam saya cakap semalam, sebab dia bunyi bising, kita turun gearbox. Kita check gearbox. Sekejap saya turun dulu . Lepas tu tuan pun ada cakap dengan saya ada masalah temperature naik. So check sekali water jacket. Tu. Water jacket nanti kita akan tukar, tapi saya tengok water jacket okey je. Cuma keadaan gearbox ini yang agak menyeramkan sikit. Ya sob. Keadaan gearbox sikit agak seram . Gearbox saya dah buka. Tapi keadaan dia membuatkan saya sedikit seram lah. Okey, kenapa saya cakap macam tu? Saya target bearing ni yang goyang. Bearing ni saya target goyang. Bearing ni selalu goyang 6206 ni. Tapi bearing tak goyang. Cuma ada yang lebih goyang. Goyang? Tu dia. Ni. Ini ni lebih goyang. Jadi kalau tanya saya apa agak-agak berlaku ni, main shaft ni, shaft yang panjang ni, di ujung ni dah makan. Yang ni contoh ni yang lain Ini rosak dia kat sini, yang ni rosak juga tapi rosak kat sini. Cuma saya target yang ini, shaft yang ni dah habis. Dah kecil ataupun dah makan. Untuk dia tapi saya tak pasti, saya akan buka dulu. Sebab tu dia jadi goyang macam ni. Jadi benda ni saya kena info dekat tuan. Apa saja yang saya jumpa saya kena info. Okey? Itu sajalah sedikit pencerahan pada saya. Terima tu.